sembang mengarang sinema panjang lebar. Ternganga mulut-mulut orang tengah. Semua bagi orang bimbang. Bagi orang bimbang nak fikir, betul ke? Tak betul ke apa yang dia duk sembang? Galah. Kosong. Bohong. Kencing. Adik-beradik penipu, dusta, anak buah auta. Adakah dia keturunan kelentong? Kelentong. Tak apa pula kali ni. Ya, nak kelentong aku. Dengar je lah lagi. Walaupun dia tahu dah itu semua embung besar, tapi nak juga pergi jumpa, nak dengar cerita dia apa pula kali ni. Itulah kata pepatah pujangga. Dengar boleh ha? Percaya dengar. Apa boleh trafik? Trafik buat kerja dia. Kerja dia lah. Dengar boleh percaya jangan. Tayang je lah. Mengajak dia jadi. Daripada aku ikut jalan sana sesak dengan trafik, dengan apa? Dengan banyak trafik lain. Kejap nanti baik aku lalu jalan ni walaupun jauh, tapi tak apa. Jalan je straight. Aku sudah bersedia untuk mendengar segala sinema kelentong dia. Sebab apa? Kadang boleh terhibur juga, lucu dengar cerita tu. Sebab tu aku datang lagi. Pasal tak ada buat apa, pergilah jumpa je. Yang bestnya duduk dekat satu dia makan lah. Nak minum apa? Minum. Yang lain semua ingat dia nak belanja. Dah last sekali bayar CSC. Bayar CSC.